Ketua isi rumah Ikasih layak dapat perlindungan takaful percuma je. Tak payah mohon atau bayar apa-apa. Jom Isandra explain pasal SIKR 3.0. Pelan takaful insurans kesejahteraan rakyat ni percuma untuk golongan miskin dan miskin tegar, patuh syariah, tak payah daftar atau mohon, tak payah buat medical check-up dan pampasan dalam bentuk tunai. So, berapa nilai yang plan ni cover? Pertama sekali, kematian akibat penyakit atau sebab semula jadi RM13,500. Kedua, kematian akibat kemalangan RM26,500. Dan ketiga, hilang upaya kekal dan menyeluruh RM13,500. Asalkan anda ketua isi rumah kategori miskin atau miskin tegar dalam sistem Ikasih, berumur 15 hingga 50 tahun dan tak ada kes amla, anda layak terima manfaat. Si keliru status KIR Ikasih, cek je dekat portal Ikasih di ikasih2.icu.gov.my. Masukkan nombor IC anda, isi captcha dan tekan klik untuk carian. Boleh tengok status Ikasih dekat sini. Tapi ingat, kalau nak claim, kena buat penamaan dulu. Pastikan anda dapat SMS pemberitahuan pasal takaful ni. Buka website SIKR PRUBSN untuk download borang penamaan. Isi borang dengan lengkap. Lepas tu hantar ke mana-mana cawangan PRUBSN atau email je ke sikr@prubsn.com.my. Kalau nak tutorial cara claim, boleh komen dekat bawah. Okey? Isandra dah explain. Jangan lupa follow.